Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Barisan Panel Hakim yang arif, lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Badan kekar umurnya tua, bawa pacul untuk bertani. Apa kabar hadirin semua? Maafkan cikgu, tajuk cerita diberi. Kenapa cikgu pula yang minta maaf ya? Kalau kawan semua hendak tahu, marilah dengar cerita saya. Kisahnya adalah tentang seorang anak yatim. Namanya Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut membantu ibunya dengan bekerja menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir kan kawan-kawan? Seperti biasa pada pagi itu, Amir mengayuh basikalnya laju-laju, berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang akan bertembung dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya sahaja sudah cukup membuat pelajar kecut perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingat ya kawan-kawan, datang lewat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir menunjukkan pukul 8:30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lambat ke sekolah. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir ingin menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian hendak tahu apa yang berlaku selepas itu? Apalagi dia dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima dengan sedih. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang mikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal dia bukanlah seperti apa yang disangkakan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, dia pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia hendak ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya hilang. Amir membuat keputusan untuk ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Amir ingin menceritakan peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, Amir berasa tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah, dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Ingat ya kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan sesekali membuat hatinya terluka. Pada malam itu, Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Lantas menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya amat sedih setelah baca surat itu. Bagi ibu Amir, dia masih mampu menyerah kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir, dia hanya ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Ibu, bergendang air mataku. Terbayang wajahmu yang redup sayu. Kudusnya kasih yang engkau hamparkan, bagaikan laut yang tak bertepian. Itulah jasa ibu kita kawan-kawan. Sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat fikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini akan datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justeru, keesokan harinya, pagi-pagi lagi Amir telah sampai di kedai Pakcik Mutu, tempat dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, dia mengayuh basikalnya lebih laju
daripada biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah sering dengan teguran guru disiplinnya. Apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Amir pun terus melintas. Malang tidak berbau. Sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampak ke seberang jalan lalu pingsan. Orang yang melanggar Amir itu terus bawanya ke klinik yang berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa, cuma mengalami luka-luka kecil sahaja. Itulah kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim minta maaf atas kecuaiannya menyebabkan Amir tercedera. Dengan senang hatinya, Amir pun memberitahu bahawa dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Ya kawan-kawan, kita hendaklah mematuhi peraturan sekolah dan peraturan jalan raya. Selain itu, sekiranya kita telah buat kesalahan, janganlah malu untuk minta maaf kerana akan dipandang mulia. Begitulah kisahnya kenapa Cikgu Hakim minta maaf. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita saya tadi. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Sekian, terima kasih.